Korang tahu tak, ada 3 perkara korang kena jaga sebelum tanam pisang di ladang sawit. Perkara pertama, kos pekerja akan meningkat. Biasa kerja sawit, 1 bulan kita masuk bersih racun sekali. Tapi untuk pisang ni, masa kecil kita kena jaga. Masa dia besar, kita kena pruning. Masa berbuah, kita kena baja. So, banyak kerja kita kena jalan, maka pekerja kena tambah hari kerja. Hari pekerja bertambah, bermakna kos pekerja sudah meningkat. Kedua, kos baja akan meningkat. Macam ini pokok, kita kena bagi baja paksa buah. Bila dia sudah berbuah, kita bagi baja paksa buah. Manakala untuk sawit, kita kena bagi baja yang lain. Ini pokok sawit, kita pun bagi baja lah. Sebulan sekali, kita bagi baja organik. So, jadi dua-dua tanaman ini memerlukan 2 baja. Jadi, kos baja sudah meningkat. Perkara ketiga, kita kena pastikan itu daun pisang tak ada melebihi pokok sawit. Macam ini pokok sawit, dia tapak cahaya yang mencukupi. Pokok pisang tu tersebut pun tak ada merebut cahaya dia. Maka dua-dua pokok ini subur, dua-dua besar. Pisang tapak rezeki, pokok sawit tapak dijaga sampai 2,5 tahun dia berbuah. Maka ini result yang paling bagus. Semoga bermanfaat.